Jom. Kita nak pergi hiking. Ada jumpa hiking track. So kita nak pergi lah. Tapi hiking dia bukan yang macam ada view lah. Dia macam dekat Bukit Gasing. Dan untuk pergi hiking ni kita kena pakai dekat masjid. Dan pandang sebelah kanan korang akan nampak Abu Suradi Trail. Let's go. Jom. Lain macam dia punya semangat kan. Tapi ada kisahnya. Mula naik dah macam ni. Today, Arif will lead us hiking dekat Fraser Hill. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan. Betul ke lirik? Macam biasa, Ina ni sangat suka bergambar. So, kita orang bergambar lah kalau jumpa macam pot yang cantik untuk ambil gambar. Sekarang, kita menuju turun. Bukan kita dah habis hiking. Nanti lain nak beritahu. Kita turun dulu. Finally, kita sampai. Tak habis hike pun because I saw an animals. So, to be safe, kita patah balik lah sebab kita bertiga je. Hiking ni kita kena perlukan keselamatan. Sebab yang nampak ada binatang tadi. Jom kita nak pergi dekat Fraser Hill Clock Tower. Pergi jalan kaki je, tak jadi hiking kan? Clock Tower sana. Kalau orang pergi Fraser Hill tak sah lah. Kalau tak ambil gambar dekat sini, so kena pergi lah. Selepas ambil gambar dekat sini, Ina mingle around dekat sini sebab kedai makan yang kita orang nak breakfast tu tak buka lagi. So kita orang jalan je lah ke mana-mana tempat yang cantik kat sini. Sini semua walking distance untuk yang muda yang boleh berjalan. Eloklah jalan kaki, korang boleh walk je ke sana ke sini, ambil gambar, banyak sangat spot cantik. Kita orang balik ke parking pun jalan kaki.